Berita melaporkan adun Kuala Perlis daripada Parti Bersatu YB Abu Bakar Hamzah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perlis yang baru pada hari ini. Sebagaimana kenyataan Presiden Bersatu semalam, Bersatu hanya menyembah maklum nama Menteri Besar Perlis daripada Parti Bersatu setelah disuruh oleh Istana Perlis untuk berbuat demikian. Ini hanya alasan saja. Saudara dan sedari, sehingga ke hari ini, Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agungnya Azmin Ali tidak pernah mengeluarkan sebarang notis untuk memanggil mesyuarat segera bagi membincangkan perkara ini. Segala keputusan hanyalah dibuat mengikut kepada parti masing-masing. Malah saya dipahamkan nama yang dihantar daripada Bersatu juga dihantar tanpa pengetahuan parti-parti lain dalam Perikatan Nasional, khususnya PAS. Saudara, perkara ini sudah tentulah akan menggugat kepercayaan dan perasaan di antara orang PAS terhadap Bersatu. Kerana Menteri Besar yang baru digelar sebagai Menteri Besar Bersatu bukanlah Menteri Besar daripada Perikatan Nasional kerana tidak ada sebarang perbincangan. Saudara dan sedari, sebagai ahli Bersatu, saya gembira kerana Menteri Besar ini datangnya daripada Bersatu. Namun saya juga memikirkan adakah selepas PRU 16, Bersatu masih boleh menjadi Menteri Besar atau semuanya akan menjadi mantan Menteri Besar dan mantan Wakil Rakyat. Kerana hubungan Bersatu dan PAS ini berakhir akibat daripada krisis ini. Dan saya sudah berkali-kali nyatakan bahawa semua ini berlaku kerana mempunyai pengurusi dan setiausaha agung yang tidak mengutamakan parti itu sendiri. Malah mereka ini gagal menguruskan Parti Perikatan Nasional dengan baik. Sekali lagi saya ingin mendesak agar Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali ini berundurlah, turunlah segera supaya dapat digantikan dengan kepimpinan yang lebih serius dan fokus mentadbir dan menjaga hubungan antara parti-parti dalam Perikatan Nasional. Apakah reaksi rakyat Malaysia? Adakah anda bersetuju supaya mereka ini berundur segera?